Okey, video kali ni saya nak terangkan perlu ke kita bawa ubat. Kita tahu kalau kita pergi umrah, kita dah ada visa umrah, kita pergi hospital kerajaan ni, rawatannya free, ubatnya pun free. Tetapi perlu tak kita bawa lagi? Saya nasihatkan jemaah bawa, terutama bagi jemaah yang memang ada sakit yang dah sedia ada. Contoh memang dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi kan, mungkin dah ada sakit jantung ke ataupun sakit apa-apalah yang dah memang biasa makan ubat daripada Malaysia ni. Jadi jemaah bawalah ubat-ubat tu, tak ada masalah. Insulin pun boleh bawa, tak ada masalah. Dan insulin tu biasanya sikit aja kan. Jadi boleh tak bawa naik atas kapal terbang pun tak ada masalah. Yang pastikan cecair tu tak melebihi 100 ml. Jarum ke apa tu pun tak ada masalah, boleh bawa. Saya nasihatkan bawa lah untuk mungkin demam, batuk, sesema ataupun sakit-sakit kita yang lain. Niatkan kita bawa ubat ni, kita nak bantu kalau ada orang yang memerlukan. Jadi tak adalah ubat tu kita je seorang makan kan. Jadi bila kita tengok mungkin kawan sebilik kita nak demam, kita dah bagi ubat. Jadi tak perlulah kita nak kena keluar duit teksi, nak pergi hospital kan, untuk kita dapatkan rawatan. Kalau kita boleh rawat peringkat awal tu dekat bilik aja. Sebab apa saya kata kena bawa? Sebab dekat sana farmasi banyak, ubatnya mahal. Saya pernah beli ubat batuk, satu dia pakai botol lah, biji, 100 rial. Jadi masa tu kita kongsi lah bagi jemaah, bukan kongsi beli tu saya beli, tapi saya bagi jemaah untuk jemaah yang batuk tu kan, saya ubat-ubat dia orang dah habis, jadi saya beli untuk bagi-bagi dekat jemaah. Jadi ubat yang mahal tu saya rasa berbaloi kalau kita bawa sendiri daripada Malaysia, insya-Allah.